Hello, Assalamualaikum. Okey, depan saya ada Yamaha PM3 Revenge. Okey, macam mana nak set DCA group. Okey, kat depan ni DCA group dah set. Okey, sekarang macam mana nak set DCA group. Okey, dekat touchscreen ni ada job. Okey, dekat situ ada DCA group assign. Okey, tekan DCA group. Okey, okey, ni ada DCA group. Okey, yang dah assign dan kosong. Okey, kita try ambil yang kosong. DCA file. Okey, ini channel yang ada dekat mixer ni. Kita select apa yang kita nak groupkan. Okey, contoh sini. Ini input 1, input 1, input 2 dan seterusnya lah. Ok, contoh saya nak groupkan wireless mic. Just select saja. Select saja. Dia akan indikator akan keluar. Select saja. Ok, wireless wireless 1, 2, 3, 4, 5. Ok, kalau nak buang, just select dia keluar kan. Just tekan je, buang. Ok, hilang. Ok, saya ulang balik. Kalau nak groupkan, select je 1, 2, 3, 4, 5. Contoh 5. Dia di group lah. Ok. Ok, kalau nak naming, tekan kat sini, naming. Boleh tukar name ni. Ok, boleh tukar lah nak name apa. Ok, dah clear. Pangkas saja. Ataupun nak tukar color. Ok, sekejap. Ok, ni nak tukar color. Ok, macam mana nak tukar color untuk DCA ni. Ni boleh select lah. Purple, orange. Jadi DCA color ni bertukar lah. Ok, magenta, purple, yellow. Tak kisah. Itu saja. Selesai. Pangkar. Okey, yang group kita buat tadi. Okey, pangkar. Maksudnya DC file kita tengok balik. Okey, ada kat sini. Wireless 1, 2, 3, 4, 5. Just select saja. Okey. Okey, sekian untuk video DCA. Thank you.